Nak mula main bola baling? Jom belajar asas penting yang wajib kau tahu. 1. Cara memegang bola. Pegang bola guna hujung jari, bukan tapak tangan. Bila pegang kemas, barulah senang kawal dan baling tepat. 2. Pergerakan asas, forward walk. Ingat. Langkah 3 langkah, 1, 2, lompat. Jangan berjalan lebih, nanti kena tiup whistle. 3. Hantaran, terima bola. Chest pass dulu. 2 tangan, paras dada. Itu hantaran paling mudah dan paling power untuk mula. 4. Asas menyerang. Serangan bukan tunggu bola. Bergerak, cari ruang, sokong rakan pasukan. Bola baling itu pasukan, bukan sorang-sorang. 5. Asas bertahan. Turunkan badan, buka tangan besar-besar. Kawal lawan guna pergerakan, bukan tarik baju. Main bersih, main bijak. Tepat utro, ajak follow. Dah tahu asas? Sekarang masa untuk turun padang. Nak lagi tips sukan? Jangan lupa follow dan tekan like.